Sekejap. Customer. Oh. Wow, ini ada customer guys. Macam ni banyak lah uding. Macam ni banyak lah duit uding guys. Okay guys, kembali ke dalam channel Uding Gaming. Dan hari ni saya akan main game 2 player Jepun Cafe. Okay, kita di mana? Kita terus sini. Jom. Okay, follow the arrow to on the right. Okay, faham? Oh, okay, ada apa? Oh, ni tempat saya. Kenapa nama saya Uding Gaming NG01? Alamak, tak boleh jadi ni guys. Pergi mana pula? Oh, jauhnya. Okay, ni punya. Oh, wow. Okay, tak cukup duit ke? Tak cukup pula duit. Tak ambil ni. Tambah RM5 je guys. Sikit. Okay. Up. Tak cukup. Okay, kita terus saja. Okay. Oh. Tak cukup lagi. Alamak. Kita terus. Okay, 50. Okay, baru cukup. Okay, di sini benda sama guys. Di sini ada warna grey, ada warna merah, hijau, coklat dan kuning guys. Okay, kita dah kumpul 400. Okay, kita nak habiskan tempat ni dulu guys. Tak cukup? Okay, kita boleh pergi lagi guys. Dekat jauh guys, kalau nak tambah pun susah. Kalau dekat boleh lah. Kan. Okay. Warna apa pula ni? Alamak. Warna apa tu guys? Tak apa. Kita betul kalau dah siap dinding ke dalam ke. Saya rasa siapkan dalam dulu guys, saya rasa. Okay. Makanan tu pergi ke mana guys? Saya tak tahu. Okay, kita buat wall dulu. Wow, okay. Tambah lagi 500 tak cukup. Tambah lagi. Okay, sini 2 kali ganda. Tak boleh. Belum. Okay, baru cukup. Okay. Window. Lupa wall. Mak, ni pintu Tembus pintu ni. Macam mana ni? Okay, yang penting kita terus saja. Ni painting apa? Oh, lukisan yang sangat lawa. Gambar ke? Tadi sebut painting kan? Painting maknanya lukisan lah. Gambar kan? Okay. Okay, agak lama nak tunggu guys. Korang boleh cuba kalau saya tak habiskan main guys. Saya rasa takkan habis kot. Sebab dia bertingkat-tingkat. Saya perasan kat sini ada stage kat sini untuk naik atas guys. Itu ya, saya buat tingkat bawah je lah guys. Kat atas saya tak mampu. Window, mana window? Mana window? Ni Okay, faham? Window kat situ. Tak perasan. Okay. Okay, baru cukup. Apa tadi? Mana je punya tu? Oh, kat atas tu guys. Kita tambah lagi duit. Okay. Di sini ini RM5 kan? RM5.
RM10, 15, 20, 25, 30. Saya rasa 30 ni. 25, 35. Oh, 35 ingatkan 30. Platform. Okey, kita buat platform jap. Ni doorstep ni. Ha, barulah lawa. Okey. Okey. Duit dah semakin banyak tambah. Ada garden guys. Bambu garden. Kita buat wall lah. Berapa ringgit? 200. Okey, murah. Hop. Okey. Baru lawa guys. Tu apa tu? Flat. Kita buat flat dulu lah guys. Flat Malaysia. Flat Malaysia. Tak cukup. Okey, cukup. Okey, baru cukup. Itu 500. Ini flat apa ni? Ni flat macam untuk orang asli je ni. Ke lambang kedai ni guys. Lambang kedai Jepun ni guys. Uish, bapak besar dia punya tapak. Tapak je besar guys. Oh, dari sini sampai sini. Besar. Besar. Bentuk apa tak tahulah dia buat bentuk apa. Okey. Kita buat wall. Okey, dah cukup. Wah, ni pintu ke tingkap window. Berapa ringgit? $700 guys. $700 lah dikira. Okey, tunggu jap. Ke nak buat yang nak buat alatan-alatan dulu guys. Kita cuba buat alatan dulu. Tengok. Lukisan je. Lawa sekali guys. Sana ada apa? Ada second conveyor, lower wall, divider, salah. Stairs, bambu garden dengan bambu garden. Tapi bambu garden yang ni 8,000. Ni 4,000. Mahal. Kita buat part dulu. Ada part bawah lawa. Kita boleh lalu. Customer masuk. Masalahnya tak ada orang guys. Saya rasa kena ada table lah guys. Table ni 1,000. Agak mahal. Kita buat kumpul dulu. Lambat macam ni. Bamboo shoot. Okey, boleh. Sikit lagi. $250 guys. Sikit lagi. Tambah. Okey. Hop. Wah, ini barulah orang datang. Ada orang datang tak? Tak ada orang pun. Sunyinya kedai udin. Saya dah lah puasa. Tengok orang makan. Pelik. Apalah udin main game makan Nasib baik makanan tu tak nampak macam real. Real lah juga sikit. Real. Okey. Nak buat boot. Wow, ini duduk jap makan. Tak boleh duduk. Alamak. Kenapa dia tak boleh duduk guys? Customer. Kita boleh beli customer? Ya betul. Sekejap. Customer. Wow, ini ada customer guys. Macam ni banyak lah uding. Macam ni banyak lah duit uding guys. Kita collect lagi duit. Kita nak beli customer lagi guys. Customer sana 250. Okey. Kak. Makan tu sambil dengar tu lagu Kerja pakai je. Buat style. Okey. Bambu shoot kat sini guys. Kat sini kak.
Kat sini. Kat mana? Muat ke? Okay, saya rasa kita kumpul dulu. Okay, dah cukup. Weh, muat pula. Ingatkan tak muat tadi. Kecil je batang ni. Okay, tak apalah. Hop. 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 Okay. Kak, makan dulu Kak. Saya nak collect duit. Okay, terima kasih Kak. Makan banyak-banyak sikit. Saya puasa ni. Duit sana tak ambil. Dah 100 dah guys. Okay, ada customer lagi. Lagi senang lah hidup kita guys. Tak ada customer lagi. Kalau ada customer lagi, confirm dah tu dah. Kita boleh buat grace wall. Okay, kita buat grace wall. Oh. Wow, lompat. Tak boleh lompat. Tembus rumput ni guys. Boleh orang bunyi macam tu. Macam cerita lah, cerita. Ada cerita. Tahu. Oh, tak lompat. Okay, kalau duduk sini. Dah 100 ni, dah 100. Kita buat bubble shoot lagi kat sana. Oh, bentuk macam ni pula. Bukan bentuk je punya arah lain. Okay, second conveyor, lower wall dan divider. Divider murah. Kita buat lower dulu. Lower wall dulu. Okay. Hop. Saya kacau customer pula makan. Ini bau lah, mantap. Tak cukup. Ini tak ada bumbung ni, okey ke tak ni? Okey, cerah. Nasib baik tak hujan. Tapi masalahnya diorang panas guys. Kak, tak panas ke? Kak, tak panas weh diorang. Tahun-tahun di puasa tahan panas. Ada lagi guys. Okey, saya nak customer lagi. Nak tambahkan duit banyak. Customer tak ada. Customer 2 orang. Macam mana nak makan? Macam nak duit tambah. Okey, 700. Kita nak kumpul sebanyak. Banyak berapa kumpul sebanyak berapa pun. Saya perasan Udin perasan ada tempat healing kat sini. Tempat healing guys. Kita mau pergi tempat healing. Boleh benak. Udin tu jatuh. Alamak, Udin tu jatuh. Kenapa jatuh? Okey, kembali ke sini. Mantap, kembali ke sini. Okey, duit dah banyak. Kumpul jap. Tak lama. Kita nak pergi tempat healing tu lagi guys. Okey, kita tak boleh jatuh guys. Saya rasa baik mengentas di sana. Betul tak guys? Okey. Okey. Di sini pun ada pokok-pokok kat pantai guys. Biasanya ni pokok-pokok kat pantai. Sana ni matahari guys. Okey, kita nak check dulu tempat. Ini dah besar tak? Dah besar tak? Boleh tak besar. Hutan besar lah guys, dia punya rumah. Siapa ni guys? Anak angsa. Anak apa ni dia punya ni? Dia pakai kostum apa ni? Arnab. Kepala arnab, badan angsa guys. Wow, amazing guys. Okey, kita nak teleport tu kat sana guys. Dah teleport. Okey, duit agak sikit, kita tambah guys. Saya tunggu lama, sikit sangat duit tu. Okey kak, makan banyak-banyak kak, sampai duit kau habis kak. Okey. Kita boleh nyok sini guys. Tangan sikit. Okey, kita mau buat apa dulu guys?
Strawberry mochi. Ni. Tu tak cukup ke? Tu buat wall. Divider 1000. Okey, boleh. 1000. Pinjam 100 kak. Pinjam 100 kak. Pinjam pula. Memang nak bayar. Oh. Ini bola lawa. Tangga. Kalau kau nak buat lah. Kalau korang buat apa tu? Tak penat lah main. Bulan puasa ni penat main. Main malam boleh lah. Oh. Okey. Jap. Kita nak kumpul 1000 jap. Oh. Pinjam 100. Pinjam lagi. Nak 100 kak. Memang kena bayar. Oh. Lower wall. Where? Oh, sana Ni ada upper wall. Kak nak duit. Okey. Kak dah makan banyak tu. Minta duit. Okey. Okey, kita nak buat. Saya pasal ada kitchen. Jadi sekejap. Saya nak buat upper wall dulu. Mana? Oh, situ kat atas tu guys. Kat atas ni. Okay, kita nak buat. Apa tu namanya? Kita nak buat dapur. Belum cukup lagi guys. Dah cukup. Okay. Kita boleh buat chef. 1000. Apa namanya? Bonsai. Bonsai tu apa Dia kan tahu pasal Jepun ni. Saya tak tahu Jepun. Bonsai Nanti dah habis rekod saya nak cari Korang pun carilah bonsai tu apa nama dia. Saya tak tahu. Saya nak cek kat Google nanti. Okey. Sini ada window. Kita buat ni. Kumpul duit jap. Kak, saya nak duit kak. Kenapa tak ada abang kat sini? Saya rasa kan chefnya abang guys. Chefnya orang lelaki guys. Tak pun lelaki. Seorang lelaki, seorang perempuan. Okey, dah cukup. Kita mau buat sap. Oh, abang mantap. Apa khabar bro? Uish, dia punya apa tu? Dia mata jagat lawak. Dia mata macam saya lah, lebih kurang. Sikit lah. Lebih kurang lah sikit dia punya. Orang sikit. Okey, kita nak kumpul. Dah banyak. Okey. Okey. Okey, kita susah sangat nak ambil duit ni guys. Okey. Ni buat apa ni? Abang ni buat apa bang? Ni kak ni buat apa ni kak? Kak nak masak nasi Nasi periuk tak ada. Macam nak masak nasi? Nama pun sushi mesti ada nasi kan? Ini dinamakan apa ni makanan ni? Tak tahu. Tak nampak. Salah. Okey. Kumpul. Kita buat pandangan macam ni. Tambah agak sikit. Okey, kita collect duit kat abang chef dengan akak chef. Abang chef dengan kakak chef, bukan. Salah ni. Weh. Ni dari mana datang guys? Ni orang sebelah ke? Ni orang sebelah ke dia buat? Berapa laju je buat?
Ush, dah lawa guys tempat dia. Sumpah weh lawa. Ush, saya bumbung tak ada. Bumbung je lawa guys. Bumbung wall. Ush, sumpah lawa guys. Okey. Okey, ush, tinggi guys. Dia punya tempat tu. Oh. Memang sangat beautiful guys. Tunggu kak. Aku nak makan dulu bang. Mana orangnya? Oi, ada abang ni guys. Mana orangnya? Orangnya kat atas Kita cek dulu. Ai, mana orangnya? Ush, orangnya tak nampak. Tak apa, kita tuju saja. Okey. Kak, bayar kak. Makan banyak kak. Kena bayar. Okey. Saya rasa kena buat cepat ni. Kena buat cepat sap. Kita buat wall. Buat lower wall. Ni lagi. Dah tak cukup. Ada 500. Okey, lower wall. Ni barulah lawa sikit. Walaupun tak ada bumbung. Dah pasti aja loading dengan kedai sebelah ni. Agak besar. Tiba-tiba besar guys. Tiba-tiba je apa tu keluar je punya tu. Macam mana kedai je? Tengok lagu je pun sedap. Ni makan je mantap. Okey. Ni lagu macam pengembaraan lah dikira kan. Pengembaraan ke KL ke JB ke. Boleh buat lagu ni. Kak, bayar. Bayar duit. Dia makan tak berhenti weh. Sumpah. Kita buat wall. Kita buat wall lagi lah. Kita buat wall lagi. Window. Sana window berapa? 1200. Okey, boleh. Kenapa nak panjat akak tu pula? Okey. Bayar kak. Tak bagi pula duit kau ni. Tengah makan pun bayar lah. Okey. Ni je bayar sekali ke kat sana? Dia punya apa ni guys? Punya apa tadi tak nampak. Ya, ada tempat pun nak bayar tu. Dia tulis sebelum tu. Duit kak. Duit kak. Duit kak ni tak habis-habis. 1000. Okey, duit dah banyak. Lagu je sedap. Kita buat rupa wall yang kat sini dulu. Kita nak buat kat bawah dulu guys. Baru buat yang kat atas. Macam orang ni tengok. Bumbung dah ada. Kita bumbung tak ada. Roof tak ada roof. Kak duit. Kak. Abang chef. Duit. Okay. Kak chef. Duit. Ini. Barulah saya gembira bekerja. Test. Nanti lah. Ni mana nak dapat bumbung ni? Bumbung je nak dapat. Kena buat stage dulu. Habis lah. Mahal. Tak mahal. Okey. Udi tak nak cakap banyak guys. Sebab Udi puasa guys. Kita buat stage terus lah. Buat floor. Barulah ada bumbung. Tapi gelap lah. Sekejap, saya rasa kat atas lah. Saya rasa kat atas je punya tu guys. Sekejap, saya nak lampu. Saya perlukan lampu. Ni light. Light lagi guys. Kat sini kan boleh tembus sampai ke sebelah punya guys.
Kat sana ada light lagi. Boleh. Saya dah macam sebelah dah guys. Bercantum. Mantap game ni. Memang perfect betul game ni guys. Kak duit kak. Okay kak duit kak. Tak bagi duit. Pukul. Tak pun bayar hutang. Makan pun bayar hutang Pelik pula bayar hutang. First time makan apa tu? Bayar hutang guys. Pelik. Okay. Kak duit kak. Okay. Ada lagi tak lampu ke? Saya rasa tak ada dah kat bawah ni guys. Saya rasa ada kat luar. Dan kat luar tak boleh keluar guys. Kita keluar ke sana guys. Punya customer dah banyak guys. 2 je. Alai, sama je. Apa bezanya? Sebab bambu garden. Ni ada bambu lagi guys. Collect duit lagi. Sepasang kat sini kan. 1 juta weh. Mahal. Ni apa ni? Ada pokok. Pokok tak tahu lah guys. Tak ada yang murah. Okey ni murah. Bambu garden. Ada pokok lagi guys. Kat sana bambu garden lagi guys. Kita buat trees yang 2000. Pokok yang 2000 guys. Kita mau buat. Okey. Kak duit kak. Bagi duit. Tak bagi duit. Siap lah. Dah puasa ni kena bagi duit. Dah lah makan. Orang puasa kan. Makan tak berhenti pula tu. Sana 2000 juga guys. Okay, cukup ni 2000. Saya dah buat pokok-pokok semua ni. Saya berhenti main. Saya cukup sampai situ je lah. Sampai pokok tu je guys. Bambu garden kat luar tu. Saya pasang guys. Kat sini ada lagi lah guys. Kat sini ada lagi lah guys. Sini tak buat lagi guys. Ini yang saya buat pasang. Tak buat lagi. Tinggal 7 duit. Kumpul. Okey, kita dah kumpul sampai 500 pula 5000. Okey. Yang ni kan saya rasa korang boleh buat. Kalau korang rajin lah nak main game ni guys. Tak rajin tak apa. Okey. Bambu garden 2000. Kat belakang tu ada 4000, 8000 guys. Ush, mahal. Kita nak kumpul dulu. Salah lalu pula. Okey. Kita nak kumpul dulu. Kumpul dulu tak? Kak duit kak. Kak. Bang. Wait bang. Salah pula kak. Okey, kita buat bambu garden. Kita panjang. Okey, kita buat ni. 8000. Okey, saya rasa cukup buat sampai di sini saja. Okey, kita nak pergi depan dulu guys. Agak best game ni. Ngok bambu dia besar. Panjang pula tu. Okey lah. Sampai di sini saja untuk video kali ni. Korang patut main game ni. Agak best. But
kerana saya dah lama tak main game Tycoon guys. Ini pertama kali pula. Dah lama. Apa tu namanya? Dah lama tak main. Sama lah tu guys. Okey lah, sampai di sini saja untuk video kali ini. Sebelum korang nak beredar dulu, korang kena subscribe dulu channel ni. Dan bye bye.